Okay guys, sekarang waktu malam. So aku nak test motor ni dalam malam lah, waktu malam lah. So macam mana rupa dia. Okay, macam biasalah meter dia memang macam ni, memang cantik. Okay, minyak tengah 2 bar. So sini ada button untuk tukar odo ke trip. Sekarang jalan 103.1, minyak tinggal 2 bar. Okay, so kalau kita start motor, so terjadilah tarik brake. Brake nampak lampu. Terang. Okay, so sekarang kita nak test bawa dalam malam lah, waktu malam lah, macam mana rupa dia, lampu dia terang ke tak. So jom kita try. So bila waktu malam ni memang rasa macam best sikit lah, pasal meter dia kan, dia colourful sikit. Okay, so sekarang dah pukul 10.41. Aku sebenarnya nak isi minyak juga sekali, pasal dah tinggal 2 bar. So, sambil tu kita boleh tahu lah, kalau kita isi penuh balik berapa. Dia ni tak tengok orang ni. Aduh lah. Punah terang lampu motor ni, tak boleh bawa tak nampak tu. So aku nak isi minyak. So sambil kita boleh test macam mana rupa motor ni dalam malam, waktu malam. Ni lampu dia kau boleh tengok lampu dia macam mana, cerah ke tidak ke, boleh komen dalam video ni. Okay, aku cuba record sebaik yang mungkin lah untuk korang, macam mana kecerahan lampu dia. Motor ni kalau waktu malam memang syahdu gila lah. Memang syahdu betul. Memang ride and easy lah motor ni. Dia punya signal dia standard lah. Nanti kita try kawasan yang paling gelap untuk kita buka lampu tinggi. Tapi sekarang ni tak sesuai, kereta masih banyak lagi. Dan dekat dia punya meter ni ada 2 RPM tau, belah kanan dengan belah kiri. Dia tak ada temperature punya meter. Aku okey je ada 2 RPM, tapi at least letak 1 meter temperature untuk ganti kat RPM yang sebelah satu lagi tu. Kalau tidak macam bahaya juga, tak ada meter temperature. Shock. Break. Kenapa dia break? Masuk kanan lah ni. Baru betul skuter. Okay, sekarang aku on ni idling stop. Aku jarang tunjuk kat korang idling stop ni kat korang. So kalau kau traffic light ni, untuk lebih penjimatan minyak kan, kau boleh on idling stop. So sampai dekat traffic light, motor ni akan auto stop. Nampak tak? Lampu padam, semua padam. So jimat bateri, jimat minyak. Gitu. So boleh tarik throttle, nanti dia auto akan on balik lah. Minyak dah berkelip lah. Minyak sulah berkelip. Kalau kita masuk kawasan yang lebih gelap, lampu biasa, bukan lampu tinggi So bagi aku sangat-sangat cerah lah. Sangat-sangat cerah. Untuk skuter-skuter jenis macam ni, cukup puas hati. Aku paling suka lampu dia lah. Paling suka lampu ala-ala macam Panigale sikit depan dia ni kan. Kat area Rimbayu tu ada Shell kat situ. Kita akan terus minyak. So kat situ kita boleh tahulah berapa, adakah betul dia 10 liter ataupun dekat-dekat 10 liter, ataupun sekadar mitos. Aku pun tak sure. Okay, sekarang ada 2 bar, tapi dia kelip-kelip juga. Kita try isi minyak penuh. Sebab tadi ada 2 bar
Berbakikan 2 bak. $7.4 liter. So kalau nak isi lagi, maybe boleh 8 liter lagi lah. So lebihan tu maybe ada 2 meter lebih lagi. 2 liter lebih. Okay, dah isi penuh. So kita dapat RM16.25, 7.44 liter. Okay. So minit dah penuh Okay. So sahih tak? Aku rasa sahih lah, 10 liter. So sekarang aku dah penuhkan, betul-betul penuh lah. Penuh yang biasa. Aku tak push. So aku nak buat ni jap, trip. So kita pergi dekat trip, tekan lama sikit, kosong. Okay. So untuk video akan datang, nanti aku try berapa jauh kita boleh pergi dengan motor ni. Tapi aku dah isi minyak penuh tadi. So nantilah aku buat video lain, berapa kilometer yang boleh capai. Tapi aku tunjuk korang lah, daripada 2 bar tadi dapat 7.4 liter. So besar juga tangki dia 7.4 tu. Ada berbaki lagi 2 lebih dalam tangki. So sahih lah, sahih. Memang dia 10 liter, ataupun dekat-dekat 10 liter lah. Dia biasa-biasa ralat sikit biasanya. Dia maybe tak sampai 10 liter, tapi maybe 9 point something lah kot. Biasalah. Alah, motor-motor lain pun sama. Kalau dia claim 6.5 liter, kadang kita isi tak sampai 6.5 pun kadang tu. Biasa, itu biasa. So tapi dia besar, sebab aku isi 7.4 liter. Besar weh untuk sebuah skuter 160. 7.4 liter. Itu pun ada baki lagi, maybe 8 atau 9 liter lagi. Dia punya full tank betul-betul. Mantap ni, memang mantap. So aku tunjuk korang lah. Dah tunjuk korang betul ke sahih ke. So aku boleh katakan 80 lebih % sahih 10 liter. Sebab aku dah try isi minyak daripada 2 bar tadi. So 2 bar tu maybe berbakikan 2 point lebih liter lah. Aku malah nak push motor ni sampai habis minyak. Gila apa, siapa nak tolak aku. Apa yang belum beli motor ni, ini dalam video aku dah tunjuk korang. Aku isi minyak sendiri. Yes, 80 lebih % sahih 10 liter. 7 liter. 7 liter yang kita isi tadi pun dah rasa besar tau. Tapi untuk aku uji betul-betul untuk full tank motor ni belum lagi. Aku tak uji lagi. Kita jalan-jalan sikit. Dia punya corner best. Serius cakap, stable. Sebab tayar dia tayar lebar kan. Aku rasa tak best kalau tukar tayar 17 inci. Kalau dah dapat yang tayar macam ni, rim macam ni, kau dapat corner yang stable, kelajuan yang cantik, optimum, bagi aku dah okey dah. So tak perlu tukar 17 inci pun. Tapi kalau kau jenis nak main laju highway kan, kau tukar lah 17 inci. Maybe laju kau dapat, tapi stable kau tak dapat sangat. Dah lalu, masa nak try. Okay, jom. Okay, lampu biasa, lampu tinggi. Ni keadaan lampu tinggi lah. Macam mana? Cerang tak guys? Cerah ke tak cerah? Terang ke tak terang? Boleh nampak lah. Okay, ni lampu biasa, ni lampu tinggi. Ya. Ada kereta depan. Okay, kereta ke depan pula. Aduh, kasih lawak mata, kena maki. Ui, daun. Ya, ni lampu tinggi. Seronok main lampu. So macam tu lah. So korang nilaikan sendiri macam mana lampu dia. Okay. So aku rasa aku done lah kot tunjuk korang keadaan lampu. Memang best lah.
Aku nak try lagi lah Alright. Buat jalan ni jalan kecil, so wah gelap. Dia macam babe. Cerah tak cerah babe? Puas hati kan? Okey lah kan, cerah kan lampu dia. Lampu biasa pun dah okey.